starter deck untuk Rais juga. Alright. Okay, dah satu. Meta 1 belakang dengan ni meta 12 lah. Apa ya nombor-nombor ni, tak faham. Alright, jom kita buka. Rais dah koyak dah. Sebenarnya ni aku beli 3, tapi itulah Rais dah buka kat AOI tu. Alamak, ni kena pakai pisau lah Rais. So dalam starter ni kau akan dapat saja. Uyo, ni siapa ni? Ultraman Dyna. Ultraman papa pandai Rais. Okay, so kita buka Triple R sebab dalam kotak ni dia paling tinggi dia bagi Triple R je. Then double R and ada R lah, triple rare. Ui, cantik ni Rais. Cantik tu dia punya art. Dia best lah. So, jom kita tengok ada tak Ultraman 3 Rais. Ada. Okay, harap yang ni aku minat tu lah Ultraman 3 ni. Okay, triple R. And dia bagi dia duplicate supaya senang main. Ultraman 3. Cantik. Sumpah cantik illustration dia. Untuk triple R pun rasa cantik ni. Tak tahulah kalau Nak. SP apa semua. Kejap. Ini penting juga ni. Ni ada feel ni. Okay, ni Ultraman 3 Rais. Ultraman 3 ada. Ada 2 je Rais. Ultraman 3. Cantik gila illustration dia. Design dia. Alright. Ini Ultraman 3 Rais. Okay. Ada Ultraman Gaia V2 Triple R juga. And datanglah uncommon biasa. So ini this one is memang cantik lah. Kena kita masuk dalam sleeve nanti. Kita masuk dalam sleeve. Okay. Ini Ultraman 3 Rais. Ultraman 3. Ultraman 3. Ini function dia apa? True Tiger Wars ended. So ada dah satu. Tak tepi ni. Okay, yang ni power type. Why this character? Okay. Alright. So nanti kita tunjuk gameplay kita main. Wah, ni pun cantik Okay, this power. Okay, alright. Okay, Ultraman 3. Zephyrian Beam. Okay, datang dah Ultraman aku. Ultraman Dyna. Okay, increase by 1. Oh, okay. So kuat juga lah. So diorang ni boleh main sekali Dyna Battlefly dia kerja. Okay. Ultraman Dyna apa-apa. And datang Gaia V2 version 2. Type power common. Cantik kat dia. Okay, this one nyawa cantik. Nak tambah Phantom 3. Ini nak hantar nak attack ni. Okay, 8000 dia punya power. Okay, wui, ini dalam movie. Okay, and then kita ada scene lah. Active once open. Kita ada BP BP kat mana nak cari Kena beli asing BP tu. Okay, so tu saja dalam deck Ultraman 3. Next video kita buka pack Ultraman model ni The Bond of Zero. Tapi diorang kata yang ni tak power sangat kalau nak berbandingkan dengan Ultraman yang box tadi. Okay, so tu saja untuk hari ni guys. Jumpa. By the way guys, jangan lupa kita nak follow ready untuk kita buka open pack OP13. Okay, kita buka. Tengok, jangan lupa subscribe guys. Kita nak open pack ni. Mana tahu keluar manga red manga merah ni. Okay, alright. Bye bye semua.